Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just nak mesin 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 15 punya, part nombor 15. Untuk korang boleh tengok part 1 sampai part 14. Macam biasalah, ada link tu semua kat description. Korang perlu tekan je lah kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu. So Pokemon first yang kita nak mesin hari ni adalah Victini. So inilah packaging Victini tu, Pokemon Victini tu. Yang ni mula aku ingat nak cari dekat luar je, tapi aku lalas beli kat Shopee. Sebab aku cek kat luar dah tak ada tau. Aku pergi kat Aeon atau Erase apa benda tu semua tak ada. Seller tu cakap dia dah agak dah koyak-koyak sikit, tapi itulah dia sebabkan dah tak ada, aku sapu je lah. So nama dia Victini, ada dia punya ni 4kg apa benda Pokemon Takara Tomy Moncole EX. So ni Pokemon Victini tu, and dia ni ada stand juga, aku baru perasan. Belakang dia tak ada apa sangat, ada stiker Thailand tu. Yang ni pun aku beli dekat Thailand tu lah. Beli kat Thailand, beli Shopee, daripada Shopee seller kat Thailand. Belakang ni memang agak dah teruk sikit, tapi boleh sebab dah tak ada. Sebab dah cari-cari kat luar tak ada kan. Lepas tu aku tengok balik kat Shopee, ada lagi. So memang rezeki lah kot. So tak apa buang masa, kita buka dia sekarang. So ni adalah Pokemon Victini tu, memang super cantik. Macam kau tengok macam comel pun ada juga. Cuma yang ni penjek dia agak macam dah buruk-buruk sikit. Tapi tak apalah, sebab benda dah tak ada dah kot. Nama Japanese dia pun sama juga, Victini. So English Japanese dia sama je, Victini. Memang tak ada nama lain. Tapi kalau Germany ke China ke apa benda tu ada kot nama lain. Tapi aku tak ambil pun sangat nama-nama yang tu. Kategori dia adalah Victory Pokemon. Lepas tu type dia adalah Psychic dan juga Fire type Pokemon. Aku tak tahu kenapa dia tak ubah jadi Fairy tau. Sebab dia ni kecil je. Lepas tu dah saya ada kepak-kepak macam ni kan, macam Fairy. Patut dia jadi Fairy type kot. Tapi dia boleh Psychic dengan Fire. Aku tak tahu kenapa Pokemon buat macam tu. So kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia tengah tersenyum macam tu. And mata dia tengah tengok kat atas. Dia ada gigi taring macam tu. And ada dia punya yang, aku tak tahu ni telinga dia ke tanduk dia. Tapi kita tengok macam telinga, tapi tengok macam tanduk. Dia bentuk V sebab dia Victory kan, Victini. Lepas tu kat badan dia tak ada apa sangat detail. Dia setakat dekat jari kaki, jari tangan dia je warna lain sikit, macam yang kat dia punya bahagian kepala ni je. Lepas tu Victini ni lepas tu Victini ni dia keluar dekat yang Gen 5 yang Unova region. And Pokédex entry dia, nombor dia 0494 494. Lepas tu kita tengok bahagian belakang dia, tak ada apa sangat setakat dia punya Pokemon Tomy apa benda in China ni. Tak ada pula nombor ke, tak ori ni. Macam pelik pula, selalu ada nombor ni tak ada pula. Lepas tu kat bahagian belakang dia ada bulu-bulu dia sikit. And ada dia punya bahagian kepak ni. Kepak dia selalu kat badan, tapi ni kepak dia kat kaki, kat area bontot macam tu kan. Aku tak tahu kenapa dia buat design macam tu, tapi pada aku macam ni agak comel lah juga kan. Lepas tu Victini ni, dia ni adalah mythical Pokemon. Dia ada keluar dekat movie tu tau. Movie apa benda aku lupa tajuk dia. Movie dia ada dua version, yang black and white. Yang apa, Zekrom dengan apa nama tak lagi satu, Reshiram. Kat movie tu dah ada dua version tau. Dia black dengan white, yang Reshiram dengan Zekrom. Dia movie tu, movie jalan cerita dia sama je. Style yang fighting dia apa benda semua sama je. Cuma yang beza dia setakat Pokemon tu je. Macam kau tengok yang black punya Reshiram tak silap aku, dia punya musuh dia lawan dengan Reshiram lah. Kalau yang white punya dia lawan dengan yang Zekrom. So kau tengok Zekrom lah dekat movie tu. Lepas tu Victini ni dia tak ada evolve. Lepas tu weakness dia dekat yang water type, ground type, rock type, ghost type dan juga dark type Pokemon. Memang 5 type tu senang gila nak kalahkan Victini ni. Macam pelik pula Victini ni. Dekat yang movie tu, yang time Victini ni keluar, dia macam terhalang lah. Dia macam tak boleh nak keluar daripada area tu. Dia macam terkurung tak, ada barrier, invisible barrier yang halang daripada keluar dari tempat tu. Lepas tu Ash sampai selamatkan dia, sampai pergi ke angkasa semua. Ash dah nak mati macam tu lah, tapi dia ni selamatkan lah. Lepas tu macam aku dia tengok video kat TikTok, Ash macam banyak kali gila tau mati. Tapi disebabkan dia apa ni, plot armor, so dia takkan mati lah. Lagipun dia kira hero kot untuk franchise Pokemon dia, so dia takkan mati lah kan. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Victini. So letak dekat sini. Dia boleh beli tanpa stand ke? Tak boleh. Dia memang kena letak stand dia juga. Kot sikit. Okay, boleh. So second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Turtwig. So ni packaging Pokemon Turtwig tu. Macam masalah ada nama dia Turtwig apa benda 10kg. Lepas tu Pokemon Takara Tomy. Lepas tu Moncole EX. Lepas tu ni Pokemon dia. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat tu, tulisan macam ni je, made in China. So tanpa buang masa kita buka, kita lepaskan Kukura ni. So ni adalah Pokemon Turtwig tu, Kukura, and kepala dia lagi besar daripada punya cengkerang ni. So Kukura ni confirm tak boleh masuk balik dalam cengkerang tu. So nama Japanese yang Turtwig ni nama adalah Nettle. Yang Ne tu aku tak tahu apa benda. Maybe Turtle tu daripada turtle.
Lepas tu kategori dia adalah Tiny Leaf Pokemon. Aku tak tahu kenapa cakap Tiny Leaf, sebab dia yang ni je kot Tiny Leaf. Patut buatlah Leaf Turtle Pokemon ke apa benda, tapi entah dah ada buat macam tu. Lepas tu kat bahagian muka dia tak ada apa sangat, cakap macam ada kepala petak macam ni je. Lepas tu dia punya bahagian dagu dia warna kuning and mata dia kuning hitam putih macam tu je. Atas kepala dia cakap ada dia punya Tiny Leaf tu je, tapi paint job dia agak tak apa nak kemas. Kau tengok dia punya paint job dia kat dia punya branch tu, dia punya bukan branch, dia punya twig tu terkena dekat dia punya yang leaf ni, dia punya daun tu warna coklat tu kan. So tak apa nak cantik lah kan. Kalau dari tepi macam ni tak nampak, bila dia beri sini nampak. So bawah dia tak ada apa sangat, cakap tulis made in China apa benda ni, 2006 punya. Sekejap, 2006, 2006 punya Tommy ni. Lama lah juga Pokemon ni kan. Turtwig ni dia ni adalah Grass type Pokemon. Lepas tu dia ni starter gen keempat yang Sinnoh region tu, sama dengan yang Chimchar dan juga Piplup. Lepas tu kat bahagian kaki dia tak ada apa sangat, cakap warna kuning macam tu. Jadi maybe dia punya kuku tu kot, tapi dia punya ni macam tak apa nak kemas sangat dah kan. Nampak dia macam ada bekas-bekas, tak apa nak smooth dia punya tu, macam pelik sikit. Lepas tu belakang dia cakap ada Nintendo Pokemon besar-besar macam ni, tak lawa gila. Tapi okey lah kat kepala daripada dia buat dia angkat dia punya shell ni, memang tak cantik lah kan. Bawah ni patut dia buat kecil-kecil dah lah kan. Dia buat besar-besar gila, tak lawa. Lepas tu shell dia cakap warna hitam coklat macam tu je, cakap tak ada corak pun. Selalu kuku tu memang ada corak kan, tapi yang ni tak ada. Ekor dia pun cakap macam ni je, kecil je. Nombor Pokédex entry dia, nombor dia 0387 387. Lepas tu evolution line dia, stage 1 dia adalah Turtwig yang kuku kecil ni. Lepas tu dia ber-evolve, stage tu jadi Crotal, kuku dia lagi besar, dia ada daun macam tu, ada pokok macam tu kan. Lepas tu yang stage ketiga dia ber-evolve lagi, yang final evolve dia lagi besar, dia ada pokok besar tu. Yang benda Torterra. Yang Torterra tu masa tu aku ada jumpa juga kat Aeon, tapi aku tak beli. Tapi lepas aku pergi lagi sekali nak beli, tak ada pula. Dah habis pula, macam cepat betul habis. Sebab bila tak beli, benda tu banyak je. Bila nak beli tu tak ada. Tu yang peliknya. Weakness dia weak dekat yang fire type, ice type, poison type, flying type dan juga bug type Pokemon. Memang 5 type tu senang gila nak kalahkan Turtwig ni. Lepas tu yang Turtwig ni dia ada kuat dekat yang Pokemon Diamond and Pearl, and Ash ada tangkap dia ni tau. Tapi Ash tangkap dia ni sebelum dia tangkap yang Chimchar tu, yang monyet api tu. Tapi yang tu aku tak berapa ingat sangat, sebab dia dah lama gila tau yang anime tu. Time aku dah budak lagi, time sekolah lagi. So macam masuk kanan kuat kiri macam tu lah. So memang tak berapa nak ingat sangat. Aku nak Google pun kadang tak sempat. Di region yang keempat tu, yang Sinnoh region, Ash ada tangkap Turtwig ni dan juga yang Chimchar. Yang Piplup tu yang siapa? Dawn yang punya, Dawn nama yang perempuan tu lah. Chimchar tu maybe next video, aku tak sure bila, tapi aku dah beli juga. So inilah last Pokemon yang kita unboxing hari ni, Turtwig. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Victini dan juga Turtwig. Antara dua ni masa tu favourite korang. Favourite aku adalah yang Victini ni, sebab dia mythical Pokemon kot. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru. So korang ada apa-apa dari top aku unboxing ni, pasti kau just komen kat bawah. Lepas tu untuk kalian boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part 14. Macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. And aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Macam biasalah, dia punya link tu sama semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.